Tiga tanda kiamat yang sudah berlaku tapi ramai yang tak sedar. Nombor 3 turut berlaku di Malaysia. Pertama, peristiwa bulan terbelah dua. Kejadian ini berlaku apabila kaum kafir Quraisy di Mekah telah mencabar Nabi dengan sesuatu bagi mereka mustahil dilakukan, iaitu dengan membelah bulan. Lalu Nabi berdoa dan Allah telah memakbulkan doa baginda hingga menyebabkan malam itu jelas bulan terbelah menjadi dua bahagian. Peristiwa ini merupakan satu mukjizat baginda Nabi SAW dan juga salah satu tanda kiamat yang sudah berlaku seperti yang digambarkan dalam surah Al-Qamar ayat pertama. Yang sayang Nabi, sila hadirkan diri dan ucapkan saya sayang Nabi. Terima kasih. Kedua, bumi Arab menghijau. Banyak video di internet menunjukkan air keluar secara tiba-tiba di padang pasir semenanjung Arab. Malah saintis turut mendedahkan yang iklim lebih sejuk sedang bergerak menuju ke semenanjung Arab dengan membawa salji dan hujan. Semua ini akan menjadi faktor bumi Arab akan menghijau seperti yang digambarkan dalam hadis Nabi SAW. Ketiga, kemunculan banyak bangunan pencakar langit. Tanda ini adalah yang paling jelas kelihatan pada zaman ini di mana banyak negara berlumba-lumba membina bangunan pencakar langit. Ketika ini, hampir 50 bangunan pencakar langit di seluruh dunia termasuklah di Malaysia menerusi bangunan Merdeka PNB 118.